Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugasan 3 iaitu pembentangan bagi pentaksir dan berterusan subjek PKK 3412 iaitu sosial emosi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, seterusnya, nama produk yang saya dan ahli-ahli kumpulan saya hasilkan ialah dat emosi yang bernamakan dat emosi. Okey, seterusnya. Sebelum daripada itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nik Fahim Razik bin Pezman dan saya berada di unit ataupun kelas Dharma 6 dan mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk memberi sedikit pengenalan mengenai dunia emosi kanak-kanak. Okey, antara masalah-masalah utama yang dihadapi pada zaman kini ialah kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun mengalami emosi yang besar seperti marah, sedih tetapi sukar untuk menampakkan atau mengawalnya. Ini mungkin disebabkan oleh faktor umur yang masih muda dan mereka dalam fasa perkembangan. Dan kebanyakan ataupun majoriti kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun ini tidak boleh mengekspresikan diri mereka. Okay, jadi oleh itu, ini menjadi masalah utama kerana mereka tidak dapat menamakan atau mengawal ekspresi ataupun emosi yang mereka ekspresikan. Seterusnya, kesan kekecewaan sering berakhir dengan tantrum atau mengamuk kerana mereka terasa tetapi tak tahu. Ini sebagai contoh, kanak-kanak merasa lapar tetapi mereka tidak tahu cara untuk mengekspresikan emosi-emosi yang perlu mereka berikanlah kepada ibu bapa ataupun guru. Sebaliknya mereka hanya merasa sedih atau marah seperti tantrum dan mengamuk kerana mereka merasa emosi itu tetapi mereka tak tahu macam mana nak ekspresikan emosi yang mereka sedang alami. Dan secara kenyataannya, kecerdasan emosi adalah sama penting dengan IQ untuk perkembangan masa depan. Mudah katanya, emosi merupakan komponen yang amat penting dalam diri kanak-kanak, bukan sahaja pemikiran secara kognitif tetapi emosi juga merupakan memainkan peranan yang penting dalam hidup kanak-kanak kerana daripada emosilah mereka belajar menyayangi, memahami orang lain, mempelajari nilai-nilai murni. Jadi emosi merupakan perkara yang amat penting lah bagi kanak-kanak dan produk kami juga akan memberikan penekanan kepada emosi dan terdapat juga aspek-aspek lain yang ditekankan dalam produk kami. Okey, selanjutnya kita pergi kepada fokus kit kami ataupun produk kami iaitu dat emosi. Yang pertama sekali, kit dat emosi ini merupakan satu kit intervensi awal yang direka sebagai pengalaman pembelajaran berstruktur. Jadi seperti yang kita tahu, kanak-kanak 2 hingga 4 tahun ni memerlukan pengalaman. Mereka memerlukan pengalaman untuk mereka belajar benda-benda yang asas. Sebagai contoh emosi lah. Jadi kit kami merupakan satu langkah awal untuk memberikan pengalaman emosi kepada kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun ini. Okay. Seterusnya, kit kami ataupun produk kami mempunyai integrasi 3 dalam 1. Yang pertama iaitu aktiviti fizikal seperti motor kasar. Contohnya pergerakan tangan, pergerakan kaki dan sebagainya. Seterusnya literasi awal, pra membaca dan menulis.
Literasi awal ini amat penting bagi kanak-kanak taska ataupun kanak-kanak 2 hingga 4 tahun kerana ini merupakan langkah yang awal ataupun perkembangan awal untuk mereka pergi ke peringkat seterusnya, iaitu membaca dan menulis. Dan yang integrasi yang terakhir iaitu pengecaman emosi. Pengecaman emosi ini sebagai contoh, kanak-kanak boleh mengecam ataupun mengenal pasti emosi mereka rasa, dan usaha kami adalah untuk membantu kanak-kanak memahami emosi mereka, dan kami juga meminimumkan emosi-emosi yang kami guna, iaitu kepada 3 sahaja. Kerana tiga emosi tersebut merupakan emosi-emosi yang amat biasa dirasakan oleh kanak-kanak. Seterusnya, maklumat utama. Memberi alat kepada kanak-kanak untuk merasai, menamakan dan menguruskan emosi. Secara ringkasnya, kanak-kanak bukan sahaja dapat mengenal pasti ataupun mengambil pengalaman baru mengenai emosi mereka, tetapi mereka juga dapat melakukan perkara-perkara lain seperti merasai, menamakan dan menguruskan emosi mereka. Okey, baiklah. Untuk stesen pertama daripada produk kami iaitu main dan rasa, yang memfokuskan kepada fizikal dan emosi kanak-kanak. Yang pertama sekali, kanak-kanak melempar bola velcro. Kanak-kanak melempar bola velcro ke papan dart. Dan ini merupakan contoh bola velcro yang kami gunakan. Kenapa kami memilih bola velcro berbanding dart? Kerana bola velcro ini mempunyai ciri keselamatan yang lebih baik berbanding dart yang mempunyai hujung yang tajam. Okay. Seterusnya, mekanisme emosi semula jadi. Yang pertama sekali, kena sasaran dan dapat hadiah, maka itu akan mencetuskan rasa gembira terhadap kanak-kanak. Jadi sebagai contoh, jika kanak-kanak melempar bola velcro tepat mengenai sasaran seperti yang kita tengok dalam gambar pada 10, maka kanak-kanak akan mendapatkan hadiah yang lumayan yang mencetuskan rasa gembira. Seterusnya, tidak kena sasaran dan dapat stiker sagu hati akan menyebabkan kanak-kanak akan berasa amat sedih. Sebagai contoh, jika kanak-kanak tidak kena pada melempar bola velcro tidak kena pada sasaran, maka kanak-kanak akan merasakan sedikit kecewa dan sedih. Seterusnya, kanak-kanak cuba berulang kali tetapi gagal, mungkin akan rasa marah. Sebagai contoh, jika kanak-kanak berulang kali bermain permainan ini yang melibatkan bola velcro, bandingan bola velcro, maka kanak-kanak akan lebih lebih mungkin akan frust ataupun marah kerana tidak mengenai sasaran berulang kali. Fokus ialah mengalami emosi mentah dalam persekitaran permainan yang selamat. Persekitaran yang selamat merupakan peranan yang penting kerana kanak-kanak tidak bebas untuk melepaskan emosi mereka ke persekitaran yang lain, ke sekeliling mereka. Baiklah, kita beralih kepada stesen kedua produk kami yang dinamakan Kenal, Padan dan Lukis, yang memfokuskan literasi dan kreativiti kanak-kanak. Okey, baiklah. Untuk aktiviti yang pertama iaitu menyurih ataupun tracing huruf vokal pada kad suku kata. Ini akan meningkatkan literasi kanak-kanak. Sebagai contoh, pada kad yang disediakan, huruf vokal ditulis dengan garis putus-putus. Maka kanak-kanak perlu menyambung garis tersebut seperti yang kita lihat dalam gambar. Seterusnya, aktiviti yang kedua iaitu padanan. Kanak-kanak dikehendaki untuk menampal kad suku kata yang betul pada gambar emosi. Jadi, selepas kanak-kanak menyurih huruf vokal tersebut, maka kanak-kanak dikehendaki untuk menampal suku kata yang betul berdasarkan emosi yang dilekatkan pada mounting board ataupun kotak. Dan kanak-kanak dikehendaki untuk
meletakkan suku kata hingga membentuk perkataan yang betul untuk setiap emosi. Baiklah, aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti 3 yang meningkatkan kemahiran kreatif kanak-kanak. Itu kanak-kanak melekatkan lukisan mimik muka seperti mulut, kening pada bulatan muka. Kanak-kanak dikandaki untuk melukis mulut ataupun kening pada emoji yang hanya disediakan bulatan dan mata sahaja. Sebagai contoh, jika kanak-kanak ingin melukis perasaan gembira, maka mereka hanya lukis U di bawah mata untuk menggambarkan perasaan gembira. Seterusnya, fokus menghubungkan emosi yang dirasai di stesen 1 tadi dengan perkataan dan imej visual. Okay, baiklah. Seterusnya, stesen yang terakhir dalam produk kami iaitu stesen 3 yang dinamakan ekspresi dan refleksi untuk meningkatkan kesedaran kendiri kanak-kanak. Baiklah, aktiviti yang pertama iaitu ekspresi. Kanak-kanak dikehendaki untuk membuat mimik muka untuk 3 emosi di hadapan cermin seperti yang kita lihat dalam gambar. Yang seterusnya, aktiviti yang kedua iaitu peneguhan. Kanak-kanak menulis semula huruf vokal yang dipelajari. Sebagai contoh, dalam perkataan bira, sebagai contoh suku kata gembira, terdapat 2 huruf vokal. Maka kanak-kanak dikehendaki untuk menyebut suku kata tersebut dan hanya menuliskan huruf vokal pada ruang yang disediakan bersebelahan cermin tadi. Seterusnya, aktiviti 3 iaitu refleksi. Fasilitator ataupun guru bertanya, bagaimana perasaan awak hari ini? Dan kanak-kanak memilih stiker emosi dan menampalkannya. Ringkas kata, selepas guru menanyakan apa perasaan awak hari ini, maka kanak-kanak akan memilih stiker dan menampal di bawah huruf vokal itu berdasarkan emosi yang mereka rasai hari ini. Bagi contoh, jika mereka rasa gembira, maka mereka akan memilih stiker yang buat mimik muka senyum dan menampal di bawah huruf vokal seperti yang kita lihat dalam gambar. Okey. Terakhir sekali, fokus ialah untuk penugahan pembelajaran dan memulakan tabiat kesedaran emosi kepada kanak-kanak. Baiklah, saya akan mengulaskan sedikit mengenai kelebihan kit kami, kit dak emosi. Yang pertama sekali, kit kami merupakan kit yang holistik dan bersepadu kerana ia menggabungkan 3 domain utama iaitu fizikal, bahasa dan sosial emosi. Secara ringkasnya, produk ataupun kit kami bukan sahaja fokuskan kepada sosial emosi sahaja. Seperti kita tahu, fokus utama kami adalah untuk kanak-kanak mengenal emosi seperti gembira, marah dan sedih dan marah. Tetapi kami juga berusaha untuk memasukkan domain ataupun bidang pembelajaran yang lain ke dalam produk kami, seperti bahasa. Mereka dapat membaca ataupun mengenal pasti huruf vokal, dan bagi fizikal, kanak-kanak melakukan aktiviti fizikal seperti melempar bola velcro, menampal kad bersebelahan emosi dan sebagainya. Seterusnya, kanak-kanak juga melalui pembelajaran melalui permainan. Jadi, seperti yang kita tahu, bermain merupakan fitrah yang utama kepada kanak-kanak. Jadi, kami juga berusaha untuk memasukkan elemen bermain dalam kit kami. Sebagai contoh, kami masukkan kit ataupun bola velcro ini, bola velcro ini dalam produk kami untuk merangsang kanak-kanak supaya bermain dahulu sebelum belajar. Seterusnya, multisensory. Aktiviti pada produk kami juga melibatkan sentuhan, penglihatan dan pergerakan. Jadi, kanak-kanak dapat melalui perkembangan multisensori mereka, sebagai contoh sentuhan, penglihatan dan pergerakan dan sebagainya. Seterusnya, maklum balas segera. Sebagai contoh, aktiviti cermin dan permainan dak memberi maklum balas semula jadi. Sebagai contoh, aktiviti cermin tadi, kita mengetahui bahawa kanak-kanak melakukan mimik muka dan mereka
akan memberikan maklum balas ekspresikan emosi mereka selepas ataupun semasa mereka membuat mimik muka tersebut. Dan bagi permainan dart ini, kanak-kanak dapat memberi maklum balas semula jadi dengan mengekspresikan emosi gembira jika kena sasaran dan sedih jika tidak kena dan marah jika berulang kali cuba tapi tidak kena. Jadi ini merupakan elemen maklum balas semula jadi dalam produk kami. Yang terakhir sekali iaitu kos efektif dan mudah dikendali. Secara jujurnya, produk kami juga mempunyai kesukaran untuk membawa produk kami kerana saiz dia yang besar, tetapi kos efektif kerana produk kami mempunyai kos yang efektif dan dia boleh dihasilkan menggunakan bahan, sebagai contoh bahan kita semula, dan ia melibatkan pelibatan bahan yang sangat minimal. Seterusnya, kita pergi kepada antara kelemahan dan penambahbaikan pada produk kami. Yang pertama sekali, bagi kelemahan, produk kami sangat bergantung kepada bimbingan fasilitator seperti guru dan ibu bapa. Ini dikatakan kerana setiap aktiviti yang dijalankan pada setiap stesen memerlukan bimbingan, dan ini tidak memberikan kebebasan kepada kanak-kanak untuk berfikir secara kendiri untuk melakukan setiap aktiviti yang dilaksanakan. Seterusnya, emosi yang terhad, kerana ia hanya memfokuskan kepada 3 emosi sahaja, iaitu gembira, sedih dan marah sahaja. Bukan perasaan lain. Terdapat banyak lagi perasaan sebagai contoh takut, kecewa dan sebagainya. Seterusnya, ketahanan bahan DIY yang mungkin tidak tahan lama. Hal ini kita katakan demikian kerana kami menggunakan bahan kita semula dan bahan yang kami buat sendiri, dan ini akan mengurangkan kualiti produk kami dan mungkin tidak dapat digunakan untuk jangka masa yang lama. Okey, untuk cadangan penambahbaikan, buku panduan ataupun modul boleh dilaksanakan untuk membimbing ataupun memberi panduan kepada guru dan kanak-kanak untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancangkan. Seterusnya, menambah kad emosi tambahan sebagai contoh takut, terkejut dan sayang. Seperti yang saya kata tadi, emosi yang terhad ni hanya fokus kepada 3 sahaja, dan cara untuk menambah baik ialah dengan menambah lagi emosi yang lain bagi meluaskan lagi emosi kanak-kanak. Yang terakhir sekali iaitu meneroka penggunaan bahan lebih tahan lama seperti kad berlamina. Ini adalah antara contoh bahan yang perlu dibaik pulih ataupun dinaik taraf. Jadi kami akan berusaha untuk menaik taraf bahan yang digunakan dalam produk kami untuk digunakan dalam jangka masa yang lebih lama, dan mungkin boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar atau bahan bantu mengajar untuk kelas dalam jangka masa yang panjang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada implikasi produk kami. Yang pertama, implikasi kepada murid ataupun kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Yang pertama, peningkatan pembedaraan kata emosi, dan iaitu beralih daripada mengamuk kepada saya rasa marah. Seterusnya, peningkatan motor halus dan kasar seperti koordinasi mata tangan seperti dart dan memegang pen untuk menyuri. Seterusnya, asas literasi awal, mengenal huruf vokal dan suku kata dalam konteks yang bermakna. Yang terakhir sekali, permulaan empati, mula mengenali emosi pada diri sendiri dan orang lain. Jadi, secara keseluruhannya, implikasi kepada murid ini amat positif kerana mereka dapat mempelajari banyak perkara dan seterusnya meningkatkan juga perkembangan dalam diri mereka. Okay, seterusnya, implikasi kepada guru dan fasilitator. Alat pentaksiran, assessment tool yang membantu guru untuk menilai tahap motor, literasi dan kematangan emosi murid.
Khususnya alat pedagogi, memudahkan perbualan sukar tentang perasaan. Yang terakhir sekali, pelaksanaan KSPK ataupun yang terbaru mungkin KP, tapi ikut kepada KSPK yang 2017, edisi 2017, yang merukun secara langsung tunjang keterampilan diri dan tunjang komunikasi. Jadi implikasi kepada guru ini, kita dapat melihat bahawa dari segi aspek alat dan pelaksanaan pembelajaran yang amat efektif kepada murid, dan ini akan membuatkan guru untuk lebih mempelajari emosi ataupun karenah murid-murid. Seterusnya, implikasi kepada ibu bapa. Kami boleh jadikan alat perbualan di rumah. Sebagai contoh, aktiviti bagaimana perasaan awak hari ini boleh diulang di rumah. Seterusnya, mengubah paradigma, mendidik ibu bapa bahawa semua emosi adalah sah. Dan terakhir sekali, bahasa yang konsisten, mewujudkan bahasa emosi yang konsisten antara rumah dan sekolah. Jadi untuk ibu bapa ini, ibu bapa akan lebih memahami emosi kanak-kanak di rumah berbanding daripada di sekolah. Guru mengetahui emosi kanak-kanak di sekolah sahaja ataupun di prasekolah sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi yang seterusnya, iaitu implikasi kepada murid dari segi emosi dan sosial. Yang pertama, peningkatan pembedaraan kata emosi. Seperti yang saya kata tadi, kanak-kanak beralih daripada perkataan mengamuk, bertindak, mereka bertindak kepada saya rasa marah, daripada kepada menyatakan. Seterusnya, pembangunan empati. Murid-murid belajar, kanak-kanak belajar mengecam emosi pada diri sendiri melalui cermin dan pada orang lain melalui lukisan. Yang terakhir sekali, kemahiran mengurus kekecewaan. Kanak-kanak belajar dalam persekitaran selamat pada sesi 1 bahawa kegagalan adalah norma dan mereka boleh mencuba lagi. Seterusnya, implikasi kepada murid daripada segi akademik dan fizikal. Pertama sekali, asas literasi awal. Kanak-kanak mengenal huruf vokal dan suku kata dalam konteks yang bermakna emosi, menjadikan pembelajaran lebih melekat. Seterusnya, perkembangan motor kasar. Kanak-kanak dapat melatih koordinasi mata tangan dan kekuatan lengan semasa membaling dart di stesen 1. Yang terakhir sekali, perkembangan motor halus, iaitu kemahiran peran menulis yang kritikal dapat dilatih melalui pemegangan pen, seperti mengupas stiker dan melukis mimik muka. Baiklah, kita pergi kepada rumusan ataupun kesimpulan daripada produk kami. Perjalanan lengkap emosi. Jadi, rumusan adalah, kit ini adalah satu dialog, bukan sekadar permainan dart. Walaupun nama kit kami ialah kit dart emosi, tetapi ia mempunyai berbagai elemen yang dapat membantu kanak-kanak untuk memahami emosi, bukan sekadar daripada balingan dart semata-mata, tapi melalui mimik muka pada cermin sebagai contoh, dan memilih stiker perasaan mereka dan sebagainya. Seterusnya, perjalanan lengkap. Kami mencipta satu aliran. Yang pertama sekali, merasai, kepada memahami dan menamakan serta meluahkan. Contoh untuk merasai ialah kanak-kanak merasakan ataupun merasakan emosi mereka semasa mereka baling dart, sebagai contoh gembira, sedih dan marah. Dan seterusnya, mereka memahami emosi mereka tersebut melalui emoji-emoji yang kami sediakan pada kit kami. Dan mereka juga menamakan emosi, ketiga-tiga emosi yang mereka rasakan tadi bersebelahan dengan emoji perasaan yang kami sediakan. Dan seterusnya, mereka meluahkan. Bagi contoh, pada sesi terakhir, kanak-kanak menjawab soalan yang ditanya apa perasaan mereka hari ini, dan mereka meluahkan dengan menjawab apa yang mereka rasakan hari itu. Jadi, ini merupakan satu aliran yang lengkap untuk kanak-kanak memahami emosi. Seterusnya, mesej utama kit dart emosi
ialah melatih kanak-kanak untuk bertanya kepada diri sendiri. Sebagai contoh, apa yang saya rasa sekarang? Dan mereka memberi alat untuk menjawabnya. Secara ringkasnya, kanak-kanak dapat memahami dan memahami dan mereka boleh menjawab persoalan dalam diri mereka tentang apa yang mereka rasa. Seterusnya, ini merupakan QR, video dokumentasi dan simulasi yang kami muat naik dalam YouTube. Jadi semua boleh scan. Okey, kita sudah sampai kepada penghujungnya. Jadi saya ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dan menonton dan sudi memahami penjelasan saya pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua.